Setelah sekian lama bersama harungi segala yang melintas, yang memata. Jua diteruskan, tidak kira halangan. Saat kau jatuh ku di sisi, saat ku di bawah kau menghulur tangan. Senyumku membayangi senyummu, tawa kita berderai menghiasi suasana. Dipinta jua dirayu, karena bila tiba masa, walau tanpa direlakan, namun sudah ditentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Hajah Habibah Muhammad Noor dan juga Puan Zaliza binti Hari, tahniah diucapkan telah menamatkan perkhidmatan pada tempoh yang telah ditetapkan dan juga pada tempoh pilihan yang dipilih oleh Puan Zaliza. Syukur Alhamdulillah saya ucapkan di atas segala kerjasama dan juga segala hikmat bakti yang telah diberikan sepanjang perkhidmatan di sini, segala tunjuk ajar kepada pelajar dan segala kerjasama bersama rakan-rakan di sini diucapkan ribuan terima kasih. Semoga kekal berbahagia bersama keluarga tersayang, kekal dalam kesihatan dan kesejahteraan, dilimpahkan rezeki yang berkat dan gembira sepanjang masa selepas berpencen. Okay, kita jumpa lagi insya-Allah, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Semoga ikatan ukhuwah kita tetap berkekalan insya-Allah. Okay, bye. Selamat bersara Puan Hajah Habibah dan Puan Zaliza Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Zaliza binti Hari. Terima kasih atas perkhidmatan selama 22 tahun dalam perkhidmatan awam sebagai pendidik, terutamanya di College Vocational Dr. Seri Muhammad Zain. Terima kasih juga atas perkongsian kepakaran dalam teknologi maklumat selama kita bersama. Juga segala kerjasama yang diberikan oleh Puan Zaliza kepada jaminan kualiti College Vocational Dr. Seri Muhammad Zain, terutamanya pencapaian akreditasi MBOT, MQA, COPTA, SKM, SBM, diploma dan seterusnya panjang perkhidmatan di College Vocational Dr. Seri Muhammad Zain. Terima kasih, selamat bersara, semoga berbahagia bersama keluarga dan sentiasa diberi kesihatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat tahniah dan selamat bersara kepada Puan Zaliza. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada beliau atas segala usaha dan komitmen yang telah beliau berikan selama ini. Bermula dari zaman MPAB iaitu pada tahun 2004 sehinggalah ke tahun ini. Telah banyak usaha yang telah beliau lakukan untuk program ini dan telah banyak kejayaan yang kami kecapi berkat bekerja bersama-sama dengan beliau. Dan akhir kata saya ucapkan semoga Puan Zaliza berbahagia bersama keluarga selepas ini dan dapat menjalani hari-hari persaraan dengan tenang, dengan bahagia dan dengan gembira bersama keluarga tersayang. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mewakili pensyarah teknologi maklumat ingin memohon maaf kepada Kak Zaliza sepanjang perkenalan kita semua di dalam kursus teknologi maklumat ini dan di Kolej Vocasional Datuk Seri Muhammad Zain. Sepanjang Kak Zaliza bersama kami di kursus teknologi maklumat ini, dia bagaikan seorang kakak yang banyak memberi motivasi dan memberi inspirasi kepada adik-adik untuk terus semangat mengajar anak-anak yang ada di teknologi maklumat ini. Selamat bersara. Hai cikgu, selamat bersara. Saya nak ucapkan terima kasih sebab cikgu pernah ajar saya daripada awal sampai akhir melayan karenah kita orang walaupun kita orang nakal. Saya doakan cikgu semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Selamat bersara cikgu. Saya sayang cikgu. Wah. Kami dari 2 DKB mengucapkan selamat bersara Cikgu Zaliza. Kami dari kelas 1 DKP ingin mengucapkan selamat bersara. Assalamualaikum. Kami daripada tahun 2 PSK kohort 2024 ingin mengucapkan selamat bersara Cikgu Zaliza. Semoga cikgu saya selalu dan sentiasa di bawah lindungan Allah SWT. Kami Sayang cikgu. Kami daripada 1 SMK PSK mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Zaliza. Kami dari 1 KSK 2026 ingin mengucapkan Selamat bersara Cikgu Zaliza. Kini tiba masanya antara kita wujudnya perpisahan, bukan dipinta jua dirayu, kerana bila tiba masa walau tanpa direlakan, namun sudah ditentu. Jangan kita lupa ikatan kita yang pernah terjalin, terikat mesra. Sampai kita berjumpa lagi dengan senyuman dan kemesraan, terimalah salam perpisahan ini. Ayo, apa kabar semua? Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Zaliza binti Hari. All the best, Puan. Mengharungi masa depan.